Saya Syahniza Jamaluddin ataupun Syah Samurai, berumur 46 tahun, tinggi 168, berat 70 kilogram, berasal daripada Kampar Perak. Okey, berasal daripada Kampar Perak. Menetap juga di Kuala Lumpur sekiranya ada job dekat area Kuala Lumpur. Buat masa ni masih di Perak. Aku nak cakap dengan kau macam mana lagi? Cuba kau cakap pada aku. Cuba kau bagi tahu pada kau! Aku nak macam mana pun minggu ni mesti selesai! Faham? Aku nak juga job ni macam mana pun. Bukan saja aku nak marah pada kau. Ini je harapan yang aku ada, bro. Kau tolonglah aku sekali. Kalau aku dapat job ni, aku mampu nak bayar semua hutang-hutang aku. Susah sangat aku nak faham, babe. Ya Allah. Sakit sangat? Berjaya. Tak sangka. Ini aku tak sangka. Ini aku tak sangka. Ini aku tak sangka. Ini aku tak sangka. Ini cantik. Ini cantik. Ini cantik. Ini cantik. Ini aku tunggu. Ini aku tunggu. Baik aku sapu sorang-sorang. Lagi puas aku mantap. Kata orang biar berat cerita sorang-sorang lagi bagus. Mak. Wah. Hantu ni. Bila kita nak nikah ni? Nikah tengkorak tok menikah apanya? Kan I dah suruh you buat kerja. I cakap you bagi racun tikus. You bagi dia buat gegat konjang. Oi! Hei! Hei! Amboi, mereka berasmara dana pula Selama ni aku anggap engkau ni adik aku, abang adik. Rupanya mereka ada skandal. Adik Azerbaijan. Mereka ni. Apa lagi? Apa lagi? Apa Dalin? Apa dah? Apa Dalin? Putus! Faham? Dah putus! Putus? Tak payah nak cari-cari aku lagi. Awak faham tak? Selama ni aku muntah darah. Engkau punya kerja rupanya. Aku tak sukakan kamu. Apa salah kau tak suka aku? Daling! Daling! Aku dah habis. Apa hal mereka ni? Asyik. Nak tumpukan orang. Daling! Sekarang I tahu kenapa you tak suka dengan dia. Suka tak suka? Kau ni apa banyak? Ui, Apa lagi? Aku tak guna aku buat korang ni. Apa lagi? Mulut dia bau bajai. Jom! Berhenti! Aku cakap berhenti. Kalau kamu semua tak nak berhenti, aku call polis. Aku call polis. Baik kau berhenti. Lepaskan Pak U aku.